Serius gempak gambar-gambar viral daripada Pampers Melaya dekat Facebook ni. Tapi betul lah, setiap kali balik kampung kan, ada satu je fenomena yang pasti berlaku. Barang dia bawa lebih banyak daripada yang diperlukan. Setuju tak? Pemula packing kononnya bawa yang penting je, tapi bila tengok semua kan, baju raya 3 pasang, baju tidur 5 pasang, tudung 10 helai. Lepas tu kan ada pula kasut, skincare, set makeup, penuh satu pouch. Tu belum lagi masuk barang anak-anak. Dan yang paling power kan, suami-suami. Diorang ni bukan je sekadar macam pasangan hidup, tapi arkitek packing bertaraf dunia. Kalau bukan sebab diorang kan, barang-barang ni takkan muat dalam bonet. Diorang lipat, diorang susun, diorang tekan sampai udara pun tak boleh nak masuk. Macam gambar kat atas ni lah, penuh satu lemari. Tapi kalau ada satu benda yang tak muat kan, suami lah yang tak muat, dan dia kena berkorban lah. Abang naik bas je lah, saya drive kereta. Okay guys, selamat pulang ke kampung. Ingat, kalau yang mengantuk tu berhenti dulu kat tepi jalan. Jangan gagahkan diri, sebab kita nak sampai dengan selamat, bukan cepat.